Sebelum korang balik kampung, make sure korang kena ada benda ni guys. Serius, benda ni memang sangat-sangat membantu. Lagi-lagi waktu emergency. Jom aku review. So ini adalah wireless car inflator daripada brand Besius. So dekat dalam box korang akan dapat satu user manual, dia punya hose untuk pump tayar, dan ada lagi lah beberapa aksesori yang kecil dan juga charging cable. So ini adalah dia punya pump. Saya ada getah macam ni untuk korang pegang ataupun gantung. So dekat depan ni ada dia punya control button, kita boleh on. Ada menu bateri dekat sini. Untuk tukar mode korang boleh klik sini. Untuk kereta, motor, basikal, bola, and dekat sini pun ada lampu yang korang boleh on. Oh nice. Device ni memang sangat-sangat function, lagi-lagi kalau emergency guys. So nak pakai dia pun mudah je. Korang just masukkan je hose kat sini, masukkan dekat tayar kereta, and then tekan on. And korang juga boleh control dia punya PSI. Kat sini ada, korang boleh naikkan ataupun turunkan. Nice gila guys, memang function. Wajib ada, serius. So raya pun dah tak lama, mesti korang pun nak balik kampung, korang kena ada device ni. Manalah tahu kalau tayar pancit ataupun kereta orang lain pancit, at least korang boleh tolong. So macam biasa, kalau korang minat nak dapatkan, link aku disediakan.